Hari ketiga di Sabah, Gunung Kinabalu langsung tak keluar, bersembunyi di belakang awan. Hari ni kami dah kena check out dah dari homestay yang cantik ni dan meneruskan perjalanan ke kota Kinabalu pula. Dalam perjalanan, kita akan singgah untuk shopping di Pekanabalu, singgah mandi-manda sekejap dekat sungai yang airnya berwarna biru sebelum check in dekat Airbnb kita di kota Kinabalu, Sabah. Teruskan tonton episod Sabah ni sampai habis sebab Method nak share pula tempat-tempat menarik yang kita orang pergi di kota Kinabalu. Nak rekod ibu? Lagi. Ya, rekod ibu. Ibu tolong masak telur goreng. Saya ingatkan ni waffle. Pada telur kat situ. Mestilah sebab masak telur. Masa tu tak ada telur kat sini. Tiba je. Tadi dah makan sosis. Tak balikkan ibu. Ya Allah. Hancur ibu. Orang buat apa Ibu tu? tak boleh buat video sebab angin. Ibu lepas kita masak. Ha? Masak nasi goreng. Masak nasi goreng? Guna gula. Dapat gula? Entah boleh terabur mana-mana. Buang balik tau. Lepas tu, kita orang ambil je lah. Menikmati angin. Negara orang putih ke? Yang berjemur tengah-tengah panas ni. Kita orang Malaysia lah. Kan? Okay, kita dah ready nak check out. Apa khabar? Hai. Bye-bye dulu, bye-bye. Ibu, Ya. jauh ke? Jauh ke? Jauh. Dekat tempat kita turun kapal terbang tu. Kita lagi sekali dekat Pekanabalu. Hari tu masa kita datang hujan lebat. So tak meriah lah. Hari ni semua kedai buka. Tapi kalau tengok pun sebenarnya nak hujan. Nak beli buah. Yes. Oh, ada kacang-kacang. Oh, ada sambal. Pisang dia warna merah. So dekat sini walaupun nampak macam warung-warung macam ni kan, semua kedai mostly boleh pakai QR. Nanti beg-beg macam ni pakai tempurung lah dia kata. Cantik. Wah. Nampaklah sikit view. Mana? Hah? Gunung tak nampak. Sini. Dari Pekanabalu tadi, kita tak ikut jalan yang sama masa kita datang hari tu tau. Tapi kita pusing ikut jalan lain sebab kita nak pergi mandi banda dekat satu sungai ni yang air dia berwarna biru. Nama tempat ni Polumpung Melangkap. Dia terletak di Kota Belud. Nak masuk sini dia charge ikut kepala. Dewasa seorang RM3, kanak-kanak RM2. Okey, kita singgah dekat Polumpung Melangkap campsite. Dari sini boleh nampak view Gunung Kinabalu tau. Tapi sekarang tak nampak lah. Lepas tu tempat ni memang famous untuk orang camping. Campsite dia memang besar. Lepas tu tengok air dia. Ya Allah, cantiknya. Biru. Saya tak sangka kat Malaysia pun kita boleh dapat air yang biru macam ni. Oh, bersini air dia. Air dia warna blue. Cantik bang. Bang. Cantik gila abang punya frame ni. Air sungai ni dia direct daripada Gunung Kinabalu. Jadi dia penuh dengan mineral-mineral batuan Gunung Kinabalu tu yang membuatkan dia nampak kebiruan cantik macam ni. Ni ayah kata naik sini. Kedai makan kat atas tu. Jom. Boleh makan. Tu ada bihun sup, ikan, nasi goreng ada. Durian Sabah. Ya. Macam sedap. Biji dia. Biji dia kecil. Penuh dengan isi. Satu ni RM15. 15. Ni ayam penyet. Tu nasi goreng kampung. Kan? Nasi goreng telur kan? Kan nasi goreng kampung lah ibu order. Mana dia ibu order nasi goreng telur? Okey bang. Mana pula?
dah settle segarkan diri dengan air yang mengalir dari Gunung Kinabalu, barulah kita bersemangat untuk teruskan perjalanan kita ke Kota Kinabalu, Sabah. Ingat tak jambatan Taparuli ni? Inilah rupa dia kalau kita lalu dekat atas tu. Tapi untuk orang yang ada anxiety, kena jaga-jagalah, takut tertekan minyak masuk sungai. Kita sampai KK pukul 4, nak dekat pukul 5 macam tu. Bye, Mama. Kita decide untuk check in dulu hotel sebelum keluar balik malam nanti untuk makan malam. Kita dah settle check in. So hotel ni ada car lift tau. Excited juga sebenarnya, first time check in hotel yang ada car lift. Cumanya kita nak keluar balik malam ni untuk makan. So kita tak parking dulu dekat car lift tu sebab leceh. So kita parking dulu kat tepi macam ni. Dia kata boleh. Malam nanti baru I tunjukkan korang apa rupa lift kereta tu. Wow. Macam tu. Jangan. Wow. 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 Wah, saya. Buka lampu, buka lampu. Wah, cantiknya. Red. Wah, ibu saya. Besar. Saya tak suka hotel yang tadi tu. Tak suka hotel yang tadi tu. Ya, Kalau Kak Awi, Awi kat. Ibu, Kat. saya. Ibu nanti kita nak ke sini lagi. Tu laut sana, buka sana. Ya. Oh, letak jangan bilik. Wah. Uyo. Kapal terbang kita naik atas. Sekali tu. Laut sepanjang-panjang ni. Bu nanti ibu lagi hotel macam ni. What? Hotel Zara bil besar. Zara pula lah. Zara belajar pandai. Lepas tu Zara pula belanja ibu. Ni bilik. Awi. Bilik Awi dengan Zara lah, dengan Iyah. Mana bilik? Tapi tak ada lah. Nyatu dengan nenek. Andas? Ada bathroom ke? Ada bathtub? Tak ada. Ni ibu dengan ayah. Ada magic. Dia ke? Apa dia? Ada dalam ni. Buka lah dulu. Tanda. Buka. Buka. Let's go. Tu Oh, ya. tanda house. Tengok. Tada. See? Toilet bowl and shower. Mana? Tada. Magical room. Malam boleh ke? Wild ginger mint. Lemongrass. So cepat. Mandi, solat. Lepas tu siapa nak mandi swimming pool? Saya. Oh, hari ni tutup lagi swimming pool. Kenapa? Hari ni dia kemas. Hotel ni korang boleh je book dekat Klook. Bilik yang Metok ambil ni penthouse dengan 3 bilik dan korang boleh masukkan Metok punya kod untuk dapatkan extra discount. Sebenarnya ada satu sebab utama kenapa kita orang pilih untuk stay dekat sini. Selain daripada ada view laut, view sunset, bila stay dekat sini juga kita boleh tengok kapal terbang take off dengan landing daripada rooftop. Memang nampak jelas dan as seorang yang memang suka tengok kapal terbang, stay dekat sini memang best gila. Ini swimming pool, tapi swimming pool dia maintenance setiap hari Rabu. So tak boleh mandi. So kau tengok tu kan. Lepas tu ada orang yang tengah kemas. Sana airport. Kita boleh tengok kapal terbang mendarat. Ni untuk tengok pemandangan. Kat bahagian rooftop hotel ni dia sediakan banyak kerusi untuk kita layan sunset tau. Sebab dari sini boleh nampak direct sunset Tanjung Aru tu. Dan sunset Tanjung Aru ni adalah top 5 tempat untuk view sunset paling cantik di Malaysia. View laut. Sunset dekat sana nanti. Airport dekat sana. Nah, sedai baju. Jadi Malaysia. Cantiknya ya. Cantik kan? Tak boleh panjat. Tu? Yang kuning tu. Tu yang kuning tu. Cuba ya baca. Waktu sunset tu kita naik balik rooftop dan kita layan view sunset yang Masya Allah memang sangat-sangat cantik. So kita tengah buat time lapse juga. Kata sunset dekat Sabah kan antara yang cantik.
kita set time lapse sebenarnya 1 jam. Tapi macam lama sangat sebab kita nak keluar makan sekali tu. Tapi yang pastinya memang cantik sangat-sangat. Okay, jom. Ni pula view dari bilik. Dari bilik pun nampak kan? Tapi tak nampak. Kita orang dah jumpa remote. Tak nampak bulat dia tu lah. Tadi kan kita jumpa. Dah siap? Kita nak pergi keluar makan. Benar. Tanjung Aru. Tanjung Ara ke Aru? Wah, Jalan dulu tengok apa ada. asal warna-warni ni. Jom. Ibu, I want to. Wow. Jalan Ibu, I dulu. want to jagung. Wah. Ya. Mac and cheese. Ha? Mayonis. Cheese. Kiss. Wow, awi. Hah? Fresh. Wah. RM10. Sotong. Dia bakar Ya, bakar dengan sambal sekali lah. Wah, tengok ni. Ah, tetap Oh. Macam. Woi, besarnya. bukannya sumbat. Oh. Kita gunting. Tak nak try? Kereta kita nak naik lift. Dah jom, kena turun. Oh, kita tak boleh naik kan? Tak boleh. This is not fair. Barang dah. Eat. Hai. Oh. Kereta nak naik lift. Kereta kita naik lift lah. Dia boleh turun, kita tak boleh. Tengoklah. Kereta kita nanti pergi mana? Ha? Kereta kita nanti pergi mana? Pergi naik atas. Tapi kita pun naik atas. Dekat tingkat berapa ibu? I don't know. Ada lift kereta. Tu ada. Oh, macam tu. Bye-bye. Bye-bye. Ada lift kereta. Ada ke? Nampak ke? Mana? Parking. Jom, dah. Automatically. Wah. Hebat. Ibu kita nanti. But I don't like. Why? Sebab tak nampak. Oh, because you cannot see it. Ibu. Okay, settle dah day 3. Esok kita akan shopping for the whole day. Tengoklah macam mana. Okay, see you tomorrow. Mopping? Nak putih. Putih. Bagi masuk dengan semua baju. Okey dah.